Ni buat apa tau? Ni buat apa tau? Tak tahu buat apa? Okey, tak tahu. Jom. Kita cari Ali, kita cari Ali. Weh, mana Ali? Mana Ali? Oh. Ali, kau buat apa Ali? Sekarang ni kita ni ada masalah power window. Kita tengah buka power window motor. Kenapa Man? Apa yang rosak kat window dia bang? Biasalah motor rosak. Tapi kalau motor rosak, kita recommend sekali tukar dengan bracket sekali lah. Dengan bracket sekali. Kalau nanti kan kita tukar motor je, nanti kabel dia putus ke, bracket dia patah ke, jangan buat dua kali kerja. Kita tukar terus sekali, satu set. Yang switch tak tukar bang? Switch biasanya jarang ada masalah. Okey, kereta ni banyak benda kita nak buat. Jom. So, kereta ni ada masalah bila start, handling dia ada gegar sikit enjin dia. Katanya nak kena tukar satu set engine mounting. Engine mounting ada 3 kat sini. So 1, 2, 3 belah bawah. So nak kena tukar engine mounting. Lepas tu kita buat servis lah. Servis kita ada package yang menarik. Okey, mantap. Package apa tu? Package menarik, oil filter, engine oil liquid moly dengan additive 3-in-1. Engine oil flushing, engine oil treatment, injector cleaner. Okey. Kita bagi sekali voucher RM50 daripada liquid moly. Mantap sah. Okey. Jalan. Anda boleh datang ke Nova Auto Care Damansara Perdana